Break yang pertama daripada tuan rumah di sebelah kiri. Lepas 2 tackle yang pertama, winger padu Akademi Rugby Kuala Langat memberikan 5 mata yang pertama. Pembuka aduh sekali lagi. 2 kali sudah beliau lari keluar. Muhammad Akil Amran. Awesome back to back try daripada beliau. Lion. Aksi pertama. Penguasaan Muhibah. Ada key player utama Muhibah. Caranya termasuklah scrum half Muhammad Amal Rizkat, Muhammad Amal Irsyad bin Muhammad Zaidi. Good hit yang pertama. Lepas semua tackle-nya. Try time. Siapa tu? Bagi rasa nombor 4 confirm ya, Syed Khalif Firdaus. Dia ada 2 Support Amal. Leon. Satu lagi try di sebelah kanan untuk Muhibah RC daripada winger padu mereka untuk menambah 5 lagi mat. Offload ke sebelah tengah. Ada break. Good running line. Satu lagi main utama mereka, Ahmad Airil Adha bin Abdul Razak, jersey 56, menambahkan lagi Dami. Wah, bijak daripada scrum half tu kecil. Muhammad Is Anaki bin Zulfadli. Berani betul kecil-kecil dia tu pun. Mencuri di bahagian blind side. Terpaku ke semua pertahanan SD Flamingo. Memberikan try 5 mata. Dan last pass. Aduh. Try time untuk Antlers. Bagus, follow rapat macam tu. Saya terkelip sekejap je, tiba-tiba dia dah under the post dah. Nak mencari namanya Haris Dek. Ada break sekali lagi daripada winger betul besar di sana untuk STK berjaya terjun dan meletakkan bola. Try time. 2 kali dia dapat bola, 2 kali memberikan perbezaan. Dia memang main backline. Laju-laju. Ada break sekali lagi daripada winger betul besar di sana untuk STK berjaya terjun dan meletakkan bola. Try time. 2 kali dia dapat bola, 2 kali memberikan perbezaan. Dia memang main backline. Antlers membuka di sebelah kanan. Gatal ni gatal. Larian daripada Muhammad Hanik Syazwan di sebelah kanan sana. Menggunakan tangannya di penalti 5 meter. Quick tap and play on terjunan. Belum lagi. Satu lagi bam dan terjunan terakhir. Good one. Ho. Tokon. Dahsyat aura perlawanan ini. Bagaikan masuk hantu masing-masing. Tapi small mistakes yang membuatkan turnover demi turnover. Masing-masing tengok dengan begitu passionate sekali. Kedua-dua menyokong pasukan. Ada parents-parents yang buat video kan kat belakang tu, bagus je. Datang di hari Minggu. Tapi tidak mengubah keputusan pengadil. Masih scrum jadi milik Anto Hornet. Kali pertama saya tengok Anto Hornet di pressure. Good support. Set up. Dilebarkan sebelah kiri, membuka permainan. Cari support. Penalti turnover. Holding the ball kata pengadil.
Kembali kepada Muhibah. Tapping and mencari support. Setup pendek. Good scrum. Dilebarkan ke sebelah tengah. Good running line. Gunakan posisi yang sama. Ada feeder dan juga ada runner. Lepas larian solo daripada Muhammad Waziruddin. Mungkin tak terlihat pula jersinya. Ini giliran Muhammad Rahmat Iman pula beraksi. Coming from the wrong side. Advantage coming from the wrong side. Leon cuba melepas lagi, lepas tackle pertama dan juga tackle yang kedua daripada larian Haziq Haikal. Sudah begitu hampir. Good pick up dari Muhammad Syahid bin Syahrin. Masing-masing beraksi. Leon, bayangkan. Dan yang terakhir, kayuhan daripada Muhammad Rahmat Iman. Beliau sendiri harus melakukannya. 5 mata penyamaan ataupun 5 mata untuk Shah Alam Antlers. Bayangkan berapa banyak dia orang punya move tu tak nokon-nokon. Aduh, daripada bawah dia bawa ni ke atas. Untuk Antlers, quick tap and play on. Sekali lagi Rahmat Iman begitu kuat. Dan ada tanda good daripada assistant referee. Try time untuk Antlers. Di final bawah 13 tahun menjadikan kedudukan 10-7. Sekali lagi daripada